Okey, latihan penulisan karangan minggu ini kita fokus karangan bahagian B lah. Karangan bahagian B masih tentang bahasa. Okey, ini ramalan penting 2025 ramalan penting. Uh, Sejak beberapa minggu cikgu dah bagi ramalan, so kamu fokus yang inilah sangat penting. Okey, tengok ini gambar hiasan yang menggambarkan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Selat Melaka kamu tahu selat yang terpanjang di dunia. Okey, Straits of Malacca terpanjang di dunia dan merupakan jalan laut yang sangat-sangat penting menghubungkan barat dan timur. You see, Indian Barber and a Malaysian Chinese. What language they speak? What language do you think they speak? Indian barber, you go to Indian barber, right? He doesn't speak English. He may not. Okay, they speak bahasa apa? Bahasa Melayu. Dia bercakap bahasa Melayu lah. Okey, jadi berjuta-juta. Ya, betul jawapan kamu. Berjuta-juta pekerja asing di negara kita ini, they all speak in BM lah. All business actually runs in BM. Even the engineers are picking it up. These engineers probably from Vietnam, our Myanmar woman, Bangladeshi workers, Indonesian, semua bercakap bahasa Melayu. Tak ada bahasa Melayu, tak boleh buat bisnes. Sayur dan ikan tak akan sampai ke rumah kamu kalau tak ada bahasa Melayu. Dari pasar dan bawa dengan lori, semua pekerja. They only speak in BM. BM everybody knows. Okay, senang. Lingua franca. Sebab tu kita kata lingua franca Asia Tenggara. So you don't think we are learning one kosong language. That's not true. That's how many people want to think. I don't think so. Tengok Singapura, Singapore National Anthem, lagu kebangsaan Singapura sendiri dalam bahasa Melayu. They sing in bahasa Melayu lah, majulah Singapura. Okay, so what is your problem? Lebih-lebih lagi bahasa Melayu tertera kepentingan bahasa Melayu dalam perlembagaan kebangsaan. You cannot run for next 1,000 years you cannot run from BM. It's already there. Termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Okay, kalau kamu nak jadi profesional di Malaysia, mesti tahu. Sekadar tahu tak cukup lah. Saya nak kamu mahir. Saya nak apabila kamu jadi seorang peguam, kamu jadi peguam yang hebat berbahasa Melayu. Kalau kamu doktor, kamu boleh terangkan apa jua berpesakit kamu dalam bahasa Melayu. Itu yang cikgu nak. Okey. Teknik yang cikgu selalu katakan untuk rumusan, karangan dan ujian bertutur ialah SKLK. SKLK maknanya sebab-sebab, kesan-kesan, langkah-langkah, kepentingan-kepentingan yang merupakan fokus yang sangat penting. Baru tadi kita buat rumusan, kita nampak fokus ini memang sangat penting. Memang ada fokus lain. Selain daripada SKLK ada, tapi kurang penting. Yang penting yang inilah, yang ini kena cari sendiri. Tak kira kamu tengok poster ke, kamu tengok dialog ke, sajak ke. Okey, memang penyajak pun guna juga SKLK. Kalau dia tulis sajak tentang sungai, mungkin dia tulis sebab pencemaran sungai, kesan pencemaran sungai, langkah mengatasi peranan manusia lah maksudnya. Dan mungkin dia tulis dia sentuh kepentingan sungai. Tak boleh lari punya. Okey, tengok soalan karangan bahagian B. Alicia, can you read? Cancer. Okey, suara paling sedap dalam kelas kita. Boleh? Happy? But sir, Okey, baca. Alicia, read. Bahasa Melayu merupakan bahasa ilmu, komunikasi dan perdagangan sejak berabad-abad lamanya. Sejak negara mencapai kemerdekaan, bahasa Melayu telah dan sedang berperanan sebagai alat perpaduan yang memperkasakan integrasi nasional dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Di rantau Asia pula, bahasa Melayu telah memainkan peranan sebagai lingua franca yang memungkinkan komunikasi antara masyarakat tempatan dan buruh asing yang datang dari negara-negara serantau, termasuk Bangladesh, Indonesia, Myanmar dan Vietnam. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan kepentingan-kepentingan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Okey, karangan ini, apakah kehendak soalan? Soalan ini mahukan apa? Ini karangan bahagian B ya. Bahagian B kena tulis dalam 500 patah perkataan. Ya, apakah kehendak soalan ini?
Yadawi, Kepentingan, sir. kepentingan. Very clear, right? Karangan ni tentang kepentingan bahasa Melayu. Soalan bahagian B yang diberi macam satu perenggan panjang ni biasanya meletakkan isi-isi. Dalam perenggan ni akan ada isi. Mesti ada isi punya. Mesti, wajib ada. Dalam SPM hanya ada 3 jenis soalan. Satu jenis soalan macam dulu-dulu tak ada isi. Dia hanya bagi pernyataan tapi langsung 0 points inside. Satu lagi perenggan ada isi. Biasanya ada 3 isi untuk kamu huraikan. Satu lagi dia bagi isi, tapi arahan kata kamu tak boleh gunakan isi itu. Arahan kata huraikan faktor-faktor selain yang terdapat dalam petikan di atas. So hanya 3 jenis soalan. Ini jenis yang mana? Ada isi tak? Ada tak kepentingan dalam soalan? Baca dengan teliti. Tengok ada tak kepentingan. Ini macam rumusan juga. Tapi sudah disebut kepentingan. Lagi senang nak cari. Kamu tak perlulah cari fokus tanpa mengetahui kehendaknya. Okey, ini kepentingan bahasa Melayu. Ada berapa isi diberi? Okey, Suen kata ada 3. Bagus. Suen kata ada 3. Maknanya dia ada nampak ketiga-tiga poin di situ. Yadavi also says 3 points. Memang betul ada 3 poin. Satu, kepentingan bahasa Melayu. Siapa lagi? Siapa lagi? Omkara says also 3. Yes, very good. Okey, satu kepentingan bahasa Melayu nombor 1 ialah sebagai bahasa ilmu, komunikasi dan perdagangan sejak berabad-abad lamanya. Ini sejak masa Kesultanan Melayu Melaka lah bahasa Melayu. Semua orang yang datang ke sini sudah pasti berbual dalam bahasa Melayu ketika itu. Okey. Lepas tu alat perpaduan yang memperkasakan integrasi nasional. Ini terutamanya masa kita nak capai kemerdekaan sebagai alat perpaduan. Sampai ke hari ini, bahasa Melayu ialah alat perpaduan. Dan sebagai lingua franca yang memungkinkan komunikasi antara masyarakat tempatan dan buruh asing. Malah sesama buruh-buruh asing yang berjuta-juta sekarang ada di Malaysia, orang Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Vietnam, orang dari India, Pakistan, even Chinese, no Chinese from China, they all speak lah somehow to, their language is a survival language. Okay, they know how to survive by speaking in BM. So, karangan bahagian B, isi diberi. Kamu tak perlu tulis idea sendiri. Kamu tulis pengenalan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga, penutup. Itu je perlu kamu tulis. Okay, kalau kamu apply SKLK, you applying SKLK. Pengenalan kita boleh tulis apa? Shakti, karangan tentang kepentingan. Pengenalan kita boleh tulis apa? Kesan, sir. Kesan apa? About this topic, sir. Kesan about this topic. Om Kara, what can you write in your pengenalan? Your theme. I'm asking about your tema pada dalam pengenalan. Isi ialah kepentingan dan isi sudah diberi. So pengenalan boleh tulis apa? Sir, kesan apabila tim. No, senang je. Kamu boleh tulis sebab-sebab bahasa Melayu dipinggirkan, dialpakan, dikesampingkan oleh generasi kini. Sebab-sebab. Lepas tu sedikit tentang kesan. Sedikit langkah yang diambil oleh kerajaan. Also can, nothing wrong. Nothing wrong. Tapi ayat terakhir, pengenalan kamu kembali pada kehendak soalan. Penutup nak tulis apa? Karangan kepentingan. Penutup, what is the best thing to write? Cadangan. Okey, cadangan dan harapan kamu tentang bahasa Melayu. Okey? So, kamu kena faham bagaimana nak memahami soalan dan bagaimana nak ambil isi daripada uh, soalan bahagian B ya, sebab isi diberi. You kena cukup berhati-hati. Okey, jangan keliru. Baca dengan teliti dan ketahui isi-isi yang diberi.